Zuraidah Kamarudin, 3 penggal jadi ahli Parlimen Ampang sejak 2008 lagi. Dia masuk pilihan raya 2022 guna logo Parti Bangsa Malaysia. Kalah teruk bang, ruyup di Ampang. Azmin Ali, bekas Menteri Besar Selangor, pernah jadi ahli Parlimen Gombak. 3 penggal juga sejak 2008. PRU 15, dia kalah di Gombak dengan Amiruddin Syari. Menti dia sendiri. Sejarah mungkin berulang di Parlimen Pandan. Kerusi Pandan sekarang ni kosong selepas Rafizi letak jawatan ahli Parlimen Pandan. Berkemungkinan besar Rafizi akan kembali untuk bertanding di Pandan dalam pilihan raya yang akan datang. Kalau betul lah dia akan bertanding balik di Pandan, boleh ke dia menang lagi kerusi Parlimen Pandan? Sebab dia tidak lagi mewakili Pakatan Harapan. Dia dah ada parti baru bang. Parti bersama warna kuning. Persoalan besarnya, orang Pandan akan pilih calon atau pilih parti. Nampak gaya, sejarah bakal berulang.